Jangan lupa like, komen dan follow. Okey, sekarang kita nak ajar macam mana nak tambah produk pula. Caranya kita pergi dekat home. Kalau sini pergi dekat produk. Lepas pergi dekat produk, kita akan tekan add produk. Tapi kalau nak tahu dulu, kat atas ni kan ada live. Yang ni produk yang mana dah ada dekat TikTok. Okey, yang dah keluar dekat TikTok Shop kita. Lepas tu ada juga low stock, deactivated, reviewing. Fail pun ada juga, frozen pun ada juga, draft pun ada juga. Okey, jadi kalau yang low stock tu biasa 10 ke bawah. Yang live ni kita nak tambah add product sekarang. Kita tekan add product. Lepas tu tambah gambar. Gambar ni pilih gambar yang elok. Saya ambil je gambar mana-mana sebagai contoh lah ya. Okey, contoh saya ambil ayam penyet ni. Lepas tu letaklah product name. Nama tu letaklah ikut apa nama produk kita. Tapi sebaiknya letaklah nama yang senang orang nak cari keyword dia. Contoh ayam penyet frozen. Bagi tahu terus siap-siap pun tak apa berapa gram. Okey, macam saya sini saya letak ayam penyet frozen Juwan's Empire. Okey, sambal hijau. Okey, saya copy siap-siap yang ni. Kategori pula kita pilihlah food and beverage. Lepas tu pilih ikut kategori kita. Sekiranya salah nanti dia akan reject, tapi kita boleh betulkan balik lah. Okey, macam yang untuk yang ni saya pilih frozen food. Okey, seterusnya untuk brand pula, kita boleh pilih no brand ya. Kalau macam biasa orang akan tanya, kenapa pilih brand ni no brand? Sebab yang brand-brand tu biasanya brand kita kena masukkan dulu. Okey, seterusnya description ni kita boleh tulis description panjang pun boleh. Nak pendek pun tak apa, lagi panjang lagi better. Dia untuk SEO. Okey, biasanya description tu kelebihan produk kita lah. Video nak masuk boleh, tak nak masuk pun tak apa. Untuk distribution ni, attributes ni, biasanya kita nak tahu ciri-ciri produk kita lah. Kita boleh pilih 1 ke 2. Kalau lebih banyak ciri-ciri produk, lagi senang untuk orang cari produk. Seterusnya untuk bahagian harga ni, kalau satu jenis harga tak ada masalah. Kita just isi price dengan stok je kan. Okey. Dan shipping kita letak dia punya berat tu sekali dengan berat parcel terus ya. Macam lepas dah bungkus berapa berat dia, bukan berat barang sahaja. Jadi kena timbang siap-siap, ukur siap-siap berapa dia punya ketinggian, lebar dan juga panjang. Okey, itu untuk yang harga, apa tu orang kata, satu harga sahaja. Tapi contohlah kalau ada banyak jenis pula, ada warna lain-lain ke ataupun berat timbangan lain-lain, kena on button variation tu. Okey, dan kita kena tambah variation. Contoh variation warna, kita add new, kita tambah warna kat sini. Okey, kita save. Lepas tu option ni kita pilih lah, tulis warna hijau, kuning, warna variasi apa yang ada. Kita boleh tambah gambar juga kalau kita nak. Kalau tak nak, kita save lah terus. Contoh macam ni saya save terus. Jadi setiap warna tu kalau harga lain-lain, kita tambahlah harga kat sini berapa, stok berapa. Lepas tu confirm ya. Macam saya tak confirm lah. Okey, tu kalau multiple. Kalau tak, off je. Selepas tu submit untuk review ya. Contoh kita dah submit untuk review, dia tak akan masuk terus dekat live tu. Dia akan pergi dekat reviewing dulu. Macam contoh sini kan, dia reviewing, kita kena refresh. Ni nampak tak, dia masih ada dekat reviewing. Biasa kalau kita gerak-gerak pergi dekat live, sekejap ada, sekejap tak ada. Dia memang glitch macam tu permulaan bila kita baru upload, baru add produk. Macam saya ni, saya selalu refresh. Pergi reviewing, refresh dah tak ada, maksudnya dah pergi dekat live. Tengok ni kan, dah jadi masuk dekat live. Kalau contoh kita masih nak gunakan, kita boleh edit harga ke stok kat sini, ataupun nak edit description ke gambar ke, tekan je dekat edit. Kalau tak nak, deactivate je terus dan submit. Kalau dah deactivate, dia akan pergi duduk dekat bahagian deactivated lah. Mana-mana produk yang kita pernah masukkan, dia memang akan ada kat sini, tak boleh delete. Okey, dia akan ada juga sejarah dekat sini. Okey, jadi faham ke tak faham? Kalau nak belajar lagi, komen.